Ramai orang datang jumpa Hayat, dia akan tanya soalan kan. Dan soalan-soalan ni sebenarnya menzahirkan dilema dia nak membeli rumah. Nak kahwin dulu ke nak beli rumah? Nak beli kereta ke nak beli rumah? Nak beli rumah untuk duduk sendiri ke beli rumah untuk pelaburan? Nak beli rumah yang landed ke high rise? So, soalan-soalan ni sebenarnya menunjukkan bahawa dia bukan ada masalah nak buat keputusan nak beli hartanah. Dia tak boleh buat keputusan tu kerana belum lagi buat master plan hartanah. Sebenarnya kan, siapa-siapa yang nak beli rumah wajib design dulu master plan hartanah. Baru nampak aku kat mana sekarang, ke mana aku nak pergi. Lepas tu kita masuk kat elemen kehidupan kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, mak ayah kita. Kita masukkan mungkin portfolio hartanah yang kita dah ada. Dan kita masukkan juga dalam master plan hartanah ni hartanah yang kita rancang nak beli. Contohnya kita nak beli 5 ke 10 ke dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang. So bila dah jelas master plan ini, nanti you all akan tengok lebih mudah nak buat keputusan nak beli hartanah itu. So kuncinya ialah mesti buat master plan hartanah. Itulah yang saya kongsikan dalam video YouTube yang akan datang. So see you guys in that video. Bye bye.